Apa kau nak buat bila dapat tahu boyfriend kau ada RM500 je dalam akaun bank? Kau tengah scroll phone dia. Tiba-tiba kau nampak akaun bank dia ada RM500 je. Mula-mula kau akan fikir, ni baki e-wallet ke apa? Kau refresh lagi sekali. Tetap RM500 juga. Kau rasa nak tanya, tapi takut jawapan dia buat kau sedih. Kau start flashback. Patutlah tiap kali keluar, aku yang bayar. Patutlah birthday aku, dia bagi bunga rumput je depan rumah. Kau tengok jam. Rasa macam buang masa 2 tahun bercinta. Kau mula fikir, kalau aku sakit nanti, dia boleh bayar bil kredit aku ke? Nanti kahwin, kau yang kena bayar deposit rumah. Lepas tu kau tengok cermin. Tanya diri sendiri, aku okey ke dengan lelaki macam ni? Tapi disebabkan kau bijak sikit, kau akan fikir, tunggu. Zaman sekarang, mana ada orang ada satu bank account saja. Mungkin ada 2-3 biji. Kan? Mana tahu akaun lain dia duit dia banyak? Apa kata kau terus tanya dengan dia? Sayang, betul ke? Sayang cuma ada RM500 je dalam bank account. Kalau dia kata ya, bawa dia pergi Bangi, suruh dia beli rumah yang bersaiz 1,011 square feet, 4 bilik 3 bilik air. Modal hanya RM500 je. So ngam-ngam habis duit dia. Tapi at least dapat rumah yang RM300,000 lebih. So siapa yang nak dapat rumah bersaiz 1,011 square feet, 4 bilik 3 bilik air, dengan modal RM500 saja, boleh dapat rumah ni. Sesuai untuk orang yang tinggal dekat KL dan Selangor. Boleh DM saya.